Industri minyak oat sekarang ni bernilai 600 juta USD dan diramal naik hampir ke 1 bilion menjelang 2030. Dulu, oat ni cuma satu kayu yang luka dalam hutan. Hari ni, dia dah jadi satu simbol kemewahan daripada Mekah sampai ke Paris penerimaan dia. So, apa cerita pasal oat ni? Semua bermula beribu tahun dulu dengan satu pokok bernama Aquilaria. Bila pokok tu cedera dijangkiti fungus, pokok tu hasilkan satu rezin gelap yang berbau wangi. Inilah yang dipanggil oat. Dekat Malaysia, oat ni adalah gaharu. 1400 tahun sebelum Masihi, dalam kitab Veda di India dah disebut tentang aguru, iaitu satu kayu suci beraroma syurga. Kemudian orang Cina zaman dinasti Han panggil dia Cheng Ziang, bermaksud bau yang tenggelam. Tapi pivot sebenar berlaku bila pedagang Arab pada abad ke-7 bawa kayu ni daripada India ke alam Melayu, ke Timur Tengah. Dekat sana, oat bukan sekadar bau, dia dah jadi spiritual. Dalam Islam sendiri, Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis bahawa asap gaharu ataupun kita panggil bukhar adalah antara wangian syurga. Oat naik taraf jadi bau eksklusif, digunakan dalam masjid, istana, majlis diraja. Ratus tahun kemudian, industri barat jumpa oat pada tahun 2002 oleh seorang lelaki bernama Tom Ford. Masa tu dia lancarkan premium M7. Haruman barat pertama yang guna note utama dia adalah oat. Sejak tu, jenama besar semua ikut trend. Dia letak ada premium segment yang ada oat. Ladang Aquilaria mula tumbuh balik dekat Malaysia, Kemboja, Vietnam. Hari ini industri dah berkembang 85% tiap tahun dan jadi antara pasaran niche yang paling bernilai di dunia.